kapal tempur pesisir LCS. Yang kedua dipercayai akan dilancarkan dalam masa terdekat berikutan kemajuan terkini yang dipamerkan pihak Lumut Naval Shipyard, Lunas. Kemajuan pembinaan LCS-2 tersebut dikongsi pihak Lunas menerusi beberapa video terkini yang disiarkan dalam laman Facebook syarikat tersebut. Walaupun pihak Lunas tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung fasa semasa LCS-2, tetapi ia dapat dilihat menerusi video terkini. Berdasarkan fasa ini menunjukkan progres pembinaan LCS-2 yang diberi nama KD Raja Muda Nala berjalan seperti mana komitmen diberikan Lunas kepada kerajaan. Nama kapal kedua ini sebagai mengenang jasa pahlawan Selangor satu ketika dulu, iaitu Raja Muda Nala. Mengikut keterangan pada video, LCS-2 telah dipasang sistem radar pengawasan utama dan penderia lain yang dipasang pada satu tiang bersepadu, mast. Ini merupakan bahagian terpenting pada kapal kelas Gowin kerana bahagian modul sensor itu umpama nadi dan penderia kapal. Tiang mas ini membolehkan pandangan pada sudut 360 darjah. Pada video tersebut menunjukkan kedua-dua kapal iaitu LCS-1 KD Maharaja Lela dan LCS-2 KD Raja Muda Nala berada bersebelahan. Difahamkan, kedua-dua LCS akan menjalani ujian pelabuhan menjelang akhir bulan Mei dengan LCS-1 memulakan ujian laut pada 25 Oktober. Dengan penyertaan Lunas pada 5/2025 nanti, semestinya kemajuan yang dipamerkan pada projek pembinaan LCS bakal ditunjukkan kepada pengunjung di ruang pameran Lunas. Projek LCS menjadi tumpuan sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana kelewatan dan lebihan kos dengan bajet awal 6 bilion ringgit meningkat kepada 9.18 bilion ringgit dan akhirnya mencecah 11.22 bilion ringgit.